Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang saya muliakan Al-Fadil, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, pengurusi dan semua ahli jawatan kuasa masjid Kampung Banggul, ustaz-ustaz, guru-guru, ketua kampung, pucuk pimpinan bahagian Kampung Banggul, haji-haji, hajah-hajah, dan semua para jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada malam ni, malam Sabtu, pagi tadi Jumaat, dan hari ni 1 hari bulan, saya ucapkanlah selamat hari bekerja. Semoga kita bekerja kerana Allah. Yang khutbah Jumaat pada hari ni pun kerana Allah, supaya sumber rezeki kita bekerja, Allah Ta'ala redha dan kita dapat hasil rezeki kita yang halal dan thayyibah. Jadi insya-Allah pada malam ni tersambung pengajian kita dalam hadis-hadis 40 Imam Nawawi rahimallahu ta'ala. Semoga Allah SWT bagi kefahaman pada kita dan pemudahkan supaya kita dapat beramal dengan apa yang kita belajar. Jadi pada malam ni kita sambung pada muka surat 82. Muka surat 82, lepas tu perenggan yang bawah tu. Lepas saja terjemahan ayat Quran tu, maka kalau dengan sembahyang. Jadi kita sambung daripada sini pengajian kita daripada minggu lepas. Jadi insya-Allah kita mulakan pengajian kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dengan sembahyang seorang sentiasa dapat menghubungi Allah, yakni pertalian dengan Allah, dapat menghubungkan dengan Allah. Sembahyang ni memanglah sebelum perintah sembahyang datang pada sahabat, pada orang Islam, maka Nabi SAW adalah menjadi orang perantaraan segala permintaan mereka melalui Nabi SAW. Selepas sahaja Allah Ta'ala perintahkan sembahyang, maka sahabat mohon dengan Allah SWT secara direct. Jadi sebab itulah sembahyang ni menghubungkan dengan Allah Ta'ala. Tetapi apa beza dengan zakat? Zakat apa pula menghubungkan dengan siapa? Maka dengan zakat pula seorang dapat mempertalikan ataupun memperhubungkan dirinya dengan masyarakat. Jadi sebab itulah nak katakan bahawa satu orang yang baik bukan hanya mengabdikan kepada Allah. Satu orang yang baik dari segi terjemahan baik tu ataupun soleh, maknanya dia baik dengan Allah dan dia baik dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi nak katakan bahawa satu orang kalau dia sembahyang kuat, mari masjid kuat, puasa kuat, kalau kata ibadat ni memang hebat, baca Quran, tetapi kalaulah harta dia menyebabkan dia bakhil, dia kedekut, maka dia tak sampai tahap dia dekat dengan Allah. Sebab apa? Sebab ibadat mengabdikan diri pada Allah pun satu ujian, tetapi harta pun satu ujian. Nak dekatkan diri pada Allah
kena buat dua-dua. Kena korbankan masa, korbankan diri untuk mengabdikan kepada Allah, dan harta pun kena korban. Zaman ni bila lagi? Zaman Nabi Adam lagi dah. Allah Ta'ala dah uji dah. Kisah apa dia? Habil dan Qabil. Pernah dengar tak? Yang Allah Ta'ala nak tengok siapakah yang dekat dengan Allah, yang betul, tulus, ikhlas dia. Maka Allah SWT perintahkan kedua-dua anaknya buat pengorbanan. Seorang yang mana baik, Habil ke Qabil? Ingat tak? Yang mana anak dia yang baik tu? Yang baik dengan yang derhaka. Tak apalah. Saya pun keliru. Jadi apabila Allah Ta'ala kedua-dua anaknya beribadat pada Allah, tetapi apabila Allah uji dengan harta. Seorang tu penternak, dia ada binatang ternak. Satu orang lagi dia ada kebun, dia ada ladang. Maka Allah kata, setiap hasil yang kamu dapat daripada usaha kamu, hendaklah kamu korbankan. Maka salah seorang daripada anak Nabi Adam yang buat binatang ni, dia kata bahawa ini permintaan daripada Allah. Maka dia bagi binatang yang paling besar. Kambing biri-biri yang paling besar. Maka zaman dulu, kalau dia keluarkan sedekah wajib, zakat dia, macam mana jadi? Macam mana jadi? Umat-umat dahulu. Umat dahulu pun mereka keluarkan zakat. Mereka keluarkan sedekah wajib. Tetapi apa jadi dekat harta tersebut? Harta tu akan disambar api. Dia kena letak tengah padang. Dia kena letak tengah padang, dia tunggu api datang. Api datang, sambar. Kalau api datang sambar, itu tanda penerimaan. Tetapi kalau letak je, tak ada api sambar, maka zakat tersebut di-reject. Sedekah tersebut di-reject di sisi Allah. Pengorbanan tersebut di-reject. Jadi apabila salah seorang anak Nabi Adam ni, dia bagi binatang yang terbaik, binatang tu Allah ganti dengan siapa? Allah ganti dengan Nabi Ismail AS. Itulah kambing biri-biri yang anak Nabi Adam buat tu, walaupun diambil, Allah Ta'ala simpan dan Allah Ta'ala gantikan dengan Nabi Ismail. Kambing yang sama. Sebab apa? Dua-dua buat pengorbanan yang betul ikhlas. Sangat-sangat ikhlas, dan Allah guna pakai pada masa Nabi Ibrahim menyembelih anak dia. Allah tukarkan dengan kambing. Fazabahu, apa dia? Dalam Quran, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muslimin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bi zibhin azim. Wahai Ibrahim, sesungguhnya wa fadaina, kami gantikan fidyah, kami tukarkan, wa fadaina bi zibhin azim, kami tukarkan sembelihan yang sangat besar. Apa dia? Itulah binatang yang telah dikorbankan oleh anak Nabi Adam AS. Seorang lagi, dia bagi apa dia? Tanaman yang dia dapat hasilkan, tetapi dia bagi yang tak ada kualiti. Orang kata yang nak reject dah, dia letak. Satu, api datang sambar binatang, tetapi daripada ladang tu, tanaman, api tak datang sambar. Jadi nak katakan bahawa pengorbanan ibadat dari segi harta ni bukan zaman Nabi SAW, zaman Nabi Adam lagi, berkaitan dengan zakat. Korun, kita cerita dah minggu lepas. Korun, zakat dah jalan daripada zaman Nabi Musa AS. Orang yang tak keluarkan zakat, salah seorang dia Korun. Allah tenggelamkan dia dengan harta dia.
Yang sekarang ni orang cari je harta korun. Korun sungguh. Jadi nak katakan bahawa zakat ni adalah satu benda yang mana kewajipan bertalian menghubungkan hidup kita dengan masyarakat. Kita boleh tak pisahkan hidup kita dengan manusia? Tak boleh. Sebab kita tu tak boleh tak boleh sombong dengan manusia. Sebab nanti apabila kita mati, orang lain juga, kalau kita sombong dengan orang masjid, kita sombong dengan orang masjid, sombong dengan orang kampung, tak bertegur siapa pun dengan orang kampung, ikut umur dah. Yang penting aku tak kacau. Tak boleh. Sebab apa? Apabila satu hari nanti sampai masa kita, orang lain yang akan mandikan kita. Orang akan mengkafankan kita, menyembahyangkan kita, mengubumikan kita. Jadi nak katakan bahawa hidup masyarakat tak boleh pisah. Sebab itulah zakat ni salah satu benda untuk memperhubungkan dengan masyarakat. Sebab tu kita baca balik. Malah dengan zakat itu dirinya menjadi bersih. Macam mana zakat ni boleh jadi bersih? Macam mana zakat ni menjadi bersih? Kalau kita nampak semayang tu boleh bersih. Sebab memang ambil air semayang, lepas tu menghadap kiblat, lepas tu menghadap Allah. Tetapi zakat macam mana boleh jadi bersih? Zakat jadi bersih sebab apa? Sebab harta kita tak bercampur dengan harta orang. Sebab apa? Harta kita tu, kita dapat lebih, kita dah termasuk Allah telah mewajibkan harta tu atas orang lain, orang miskin. Jadi apabila kita bercampur harta haram dalam hidup kita, maka kita tak bersih. Jadi nak bersihkan betul-betul hidup kita, bukan hanya sekadar semayang, bukan hanya sekadar pegang tasbih, bukan hanya sekadar pegang Quran, baca Quran, tetapi harta pun kena bersih. Jadi kita kena tahu bahawa dalam harta kita, kalau dah lebih cukup nisab, cukup haul, dan kita memang orang yang dah termasuk dalam kategori wajib keluar zakat, maka kita kena anggap bahawa harta aku ni bukan keseluruhan harta aku. 2.5% aku kena keluarkan. Sebab 2.5% ni adalah duit orang miskin, harta orang miskin. Zakat ada berapa? Zakat fitrah, lagi zakat harta, lagi zakat barang barang piasa, zakat emas, lepas tu zakat ternakan. Jadi nak katakan bahawa setiap daripada situ Allah SWT tak ambil lebih. Tak ambil lebih. Contohnya macam zakat ternak, Allah Ta'ala ambil lebih kurang 10% saja. Kalau lembu ada, kalau lembu tu cukup lebih 40, lembu tu 40. Jadi nak katakan banyak dah lembu tu. Jadi kalau tak cukup sampai Allah Ta'ala tak ambil, maknanya kamu dah kira orang yang berkemampuan, maka keluar zakat. Macam zakat fitrah. Zakat fitrah berapa tahun ni? RM10 lah. Macam mana kiraan dia? Allah Ta'ala ambil banyak mana? Allah Ta'ala ambil satu sa'. Satu sa'. Kalau bahasa Arab, satu sa' ni bersamaan dengan berapa? Bersamaan dengan 2.5 kilo ataupun 3 kilo, bergantung kepada negeri masing-masing. Jadi sebab itulah kita keluar zakat fitrah tu berkiraan bersamaan dengan RM10 tu lebih kurang 3 kilo beras. 3 kilo beras. Jadi maknanya ikut atas negeri masing-masing. Jadi zakat tu Allah ambil pula bukan banyak pun. Allah nak uji kita. Allah nak uji kita. Sebab itulah siapa-siapa yang terpilih dapat melaksanakan ibadah zakat, dia kena bersyukur. Ya Allah, dalam 100,000 orang Islam, aku terpilih ya Allah menjadi orang yang dipilih olehmu
yang mampu, yang layak keluar zakat. Bukan semua orang mampu. Nak katakan bahawa siapa-siapa dapat rezeki keluarkan zakat tu pilihan Allah. Pilihan Allah. Nanti kita baca hadis Nabi berkaitan dengan orang yang suka sedekah, orang keluar zakat. Okey, jadi kita sambung balik. Malah dengan zakat itu diri yang pemberi zakat tu menjadi bersih, jiwanya menjadi suci, perasaan menjadi tenteram. Sebab apa tenteram? Sebab tak ada musuh. Sebab apa? Sebab dia dah bahagikan harta dia dekat orang. Jadi kalau kita ni kedekut, kita sentiasa je takut harta kita. Sentiasa dalam keadaan takut harta kita. Itu beza dia. Tidak ada yang ditakutinya kerana hatinya tidak dihinggapi oleh rasa loba, rasa tak cukup. Sebab itulah kita kena belajar keluar sedekah, tuan-tuan. Tuan-tuan, puan-puan, jangan satu hari pun kita tak keluar sedekah. Paling banyak kena keluar sedekah hari apa? Hari ni. Hari ni paling banyak sedekah keluar, hari Jumaat. Jadi keluar sedekah. Bagi sedekah, keluar zakat. Sebab apa? Sebab apa? Nak bagi buang penyakit rasa tak cukup. Jadi apabila kita banyak bagi sedekah ni, Allah Ta'ala letakkan Allah Ta'ala letakkan dalam hati kita rasa cukup. Tetapi kalau kita jadi Allah Ta'ala tak bagi nikmat ni, maka kita akan jadi bakhil. Orang bakhil macam mana? Orang bakhil ni sentiasa tak cukup. Dia takut dia susah, dia takut tak cukup. Sedangkan duit dalam bank banyak dah, tapi rasa tak cukup. Kita minta lindung dengan Allah. Minta lindung dengan Allah. Kalau Allah Ta'ala bagi penyakit macam ni, walaupun kita jutawan, hidup kita akan merana. Tetapi bagi orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat, dia rasa cukup, walaupun dia miskin, tenang je dia. Walaupun hari ni dia makan nasi dengan kicap je, nasi dengan kicap dengan ikan bilis, Allahu Akbar, kenyang dah, rasa cukup, Masya Allah. Jadi nak katakan bahawa nikmat rasa cukup ni bukan semua orang dapat. Allah Ta'ala pilih. Macam mana nak dapat nikmat rasa mencukupi? Adalah sentiasa bagi sedekah dan sentiasa bersyukur. Okey? Jadi sambung lagi. Di samping ini, dia telah menunaikan kewajipan untuk memenuhi hajat hidup orang yang perlu serta berusaha menegakkan keadilan masyarakat. Nak katakan mulianya orang keluar zakat ni, maka dalam masa yang sama dia telah menyempurnakan hajat seseorang. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan satu hajat saudaranya, sedangkan dia beriktikaf, maka Allah SWT beri ganjaran kepada dia. Dia akan jauh daripada api neraka 3 parit. 3 parit. Allah Ta'ala akan jauhkan dia daripada api neraka 3 parit. 1 parit jauh dia antara neraka, antara langit dan bumi. Siapa-siapa yang menunaikan hajat saudara dia datang kat dia, dia kata, hamba ni tak ada pitih, hamba berhajat sangat nak duit, boleh tak bagi sedekah ikut berapa lah. Maka kita kesian kat dia, kita bagi. Ni je hamba mampu, kita bagi apa? Bagi 3 ya kat dia. Maka Nabi bagi tahu, siapa yang dapat menunaikan hajat saudara dia, maka Allah SWT akan jauhkan dia daripada api neraka 3 parit. Jadi bayangkan, punyalah. Jadi ni memenuhi hajat hidup orang. Jadi nak katakan fadilat keluarkan zakat ni, salah satu dia menyempurnakan hajat orang-orang susah. Berapa banyak dah kita bagi, Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka. Allahu Akbar. Jadi sambung lagi. Firman Allah SWT, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Taubah ayat 112, ambillah dari harta-harta mereka, harta-harta mereka sedekah. Sedekah tu apa dia? Sedekah itulah zakat. Sedekah itulah zakat. Sebab itulah
di mazhab Hanafi, dia tak panggil zakat, dia panggil sedekah. Tapi mazhab Syafi'i dia guna perkataan zakat. Jadi sebab itulah kita kalau kita duduk negara luar, kita tengok perbezaan perkataan zakat. Sebab tu dekat India, dekat Pakistan, kalau dia panggil sedekah fitrah, dia tak panggil zakat fitrah. Sebab apa? Sebab dalam Quran pun Allah Ta'ala guna perkataan sedekah. Khuz min amwalihim sadaqatan. Ambillah dari mereka, dari harta-harta mereka sedekah. Sedekah tu bermaksud apa? Sedekah tu bermaksud zakat. Yang kau bersihkan mereka dan sucikan mereka dengannya. Maknanya apabila mereka ambil duit zakat daripada mereka tu, maka mereka telah membahagikan bahagian orang miskin yang mereka keluar daripada harta mereka, maka jadilah harta mereka tu bersih sebersih-bersihnya. Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Surah Al-Ma'arij ayat 24-25. Allah SWT berfirman, dan yang pada harta-harta mereka ada hak yang maklum, yang dikenal pasti. Maklum apa dia? Maklum yang dikenal pasti bagi orang yang meminta dan orang yang tidak apa dia? Orang yang tidak mampu. Orang yang tidak meminta pun boleh juga. Perintah Allah SWT yang menyuruh mengambil harta orang-orang yang mampu kerana harta orang-orang itu menjadi hak orang yang perlu, yakni orang asnaf, orang miskin, fakir miskin yang perlu sebagaimana yang ditegaskan di ayat tersebut. Allah Ta'ala perintahkan mana dalil dia? Perkataan perintah kat situ, khuz. Khuz min amwalihim, ambillah. Jadi ambillah maksud sini perintah wajib. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Maka kat situ pun ada bermakna perintah wajib, haqqun ma'lum, yakni harta mereka ada hak yang telah dikenal pasti. Okey, seterusnya. Jadi orang itu menjadi hak, harta orang-orang itu menjadi hak orang-orang yang perlu sebagaimana yang ditegaskan di ayat tersebut dalam membuktikan bahawa harta bukanlah kepunyaan seorang secara mutlak sehingga boleh dimiliki dan dibelanjanya menurut kemahuan hati. Sebab itulah tuan-tuan, harta kita ni dia terbahagi pada empat. Kita tak boleh buat suka hati. Yang pertama untuk diri sendiri. Yang kedua untuk ahli keluarga kita. Untuk ahli keluarga kita. Maknanya, lepas tu yang ketiga, saya lupa dah ketiga apa dia. Yang keempat untuk masyarakat umum, fakir miskin. Jadi empat. Jadi nak katakan bahawa dia bukan untuk kita sendiri. Apabila kita ada je duit, ada je harta, maka harta tu akan terbahagi pada empat. Terbahagi pada empat. Kalau tak, kita akan disoal. Kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga tu, harta tu dia untuk agama Allah. Jadi kalaulah tiba-tiba ada kepentingan agama diperlukan, contohnya di masjid ni, sampaikan Tok Imam pengusi kata orang kampung mintalah pakak-pakak bagi sumbangan. Sebab apa? Kita punya bil api tertunggak. Maknanya piti tak ada nak bayar bil api, bil air. Pada masa tu harta kita dah ada dah, kita dah kena standby dah untuk bagi dekat masjid, untuk sempurnakan hak masjid ni. Contohnya keperluan masjid ni, contohnya nak semayang perlukan kapet-kapet, perlukan apa dia, contohnya orang perempuan nak semayang sekali, maka terpaksa sediakan langsir-langsir ni, maka tiba-tiba duit tak ada. Pada masa tu harta kita terbagi pada empat. Salah satu dia untuk agama Allah, untuk kepentingan agama Allah. Jadi kita tak boleh kata ikut Tok Imam lah cari duit sendiri, bukan aku bukan, ini duit aku susah. Tak boleh. Di akhirat nanti kamu akan ditanya
oleh Allah Ta'ala. Apa yang kamu buat? Sebab tu zaman ketika apabila Nabi Ibrahim dibakar, tiba-tiba satu orang wali Allah nampak seekor burung tengah terbang. Dia pergi ke arah api. Burung, nak pergi mana? Burung tu kata, aku nak pergi padam api yang membakar Nabi Allah. Burung, apa boleh buat? Dekat paruh aku ni ada air. Dekat paruh aku ni ada air. Maka dia kata, di akhirat nanti kalau Allah tanya aku, burung, apa usaha kamu untuk selamatkan Nabi aku? Nabi Ibrahim sedang dibakar. Nanti aku boleh jawab depan Allah, ya Allah, aku tak mampu nak bawa air, tetapi ada air dekat paruh aku. Ni je aku mampu. Maka aku boleh jawab depan Allah. Maka terkejut para wali Allah ni. Burung. Macam zaman Nabi Yusuf AS. Satu orang tua, dia bawa kapas. Dia pergi istana. Dia kata, bapa makcik ni. Dia kata, aku nak tebus Nabi Allah Yusuf. Lepaskanlah dia daripada penjara. Apa dia punya ganti dia? Dia buka-buka bakul tu. Kapas je. Maka orang tua tu bagi tahu, makcik tu kata apa? Ini saja aku mampu ada. Aku mampu ada untuk selamatkan Nabi Allah Yusuf AS di penjara. Nanti kalau Allah tanya dekat akhirat nanti, kamu, apa kamu punya usaha untuk selamatkan Nabi aku yang sedang dipenjarakan? Maka aku jawab depan Allah, ya Allah, aku mampu bawa kapas je. Jadi kalau pada di masjid ni nak buka kelas Quran, sedangkan PT kita belana dalam bank, duit dalam poket ni 200,000, dalam poket pula dalam bank ni 2 juta. Nak katakan punya banyaknya PT, tapi apabila sumbangan daripada bukan kampung orang lain, kampung kita pula, pengajian pula adalah untuk anak-anak kita supaya pandai baca Quran. Supaya suasana Al-Quran hidup dekat kampung kita. Ataupun ada pengajian, terpaksa kena perlukan perbelanjaan, maka terpaksa minta dengan orang kampung. Maka salah satu bahagian harta kita kena keluarkan untuk agama Allah. Supaya apa? Supaya di akhirat nanti Allah tanya, macam mana kamu belanjakan harta kamu? Ya Allah, setiap hari tak pernah miss aku keluarkan harta aku untuk masjid. Kalau duit tu diguna untuk bayar api air, itu je aku mampu. Setiap hari aku keluar RM1, ya Allah. Itu je aku mampu. Tetapi itulah kebajikan yang aku buat untuk pelihara rumahmu, ya Allah. Allah kata, mana benar kamu buat tu dengan ikhlas. Maka lepaslah kita. Tapi kalau kita berkira dengan Allah, periklah. Duduk sekejap je kat dunia ni, bawa pun tak boleh. 1 sen pun tak boleh bawa balik. Tak tak? 10 sen pun tak boleh bawa balik. Tetapi menyesal, duit tinggalkan anak. Anak pula tak semayang. Habis harta kita. Sebab itulah baik kita gunakan untuk agama Allah. Okey, jelas Jadi kita sambung balik. Jadi maknanya bukan kepunyaan seorang secara mutlak sehingga boleh dimiliki atau dibelanjakan menurut kemahuan hatinya, tetapi harta adalah kepunyaan Allah. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Apa dia? Allah SWT yabsutu, yang yabsutu, yang memberi, yabsutu rizqa liman yasha', kepada sesiapa yang dikehendakinya. Allah Ta'ala yang memperluaskan, ataupun wa yaqdir, ataupun dia yang menyempitkan. Semua datang daripada Allah. Jadi milik Allah. Walillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi. Walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah lah tentera dia seluruh langit dan bumi. Jadi nak katakan kepunyaan dia, Maliki yaumiddin, raja bagi hari pembalasan. Bukan raja setakat dunia, hari pembalasan pun aku punya.
Sebab tu masa hari di akhirat nanti, semua orang tak mampu nak angkat kepala. Nabi-nabi pun tak mampu nak angkat kepala. Masa tu semua menangis. Termasuk kita pun menangis. Sebab apa? Kita tak tahu macam mana kita di akhirat nanti. Sebab itulah kena sentiasa takut. Jadi, tetapi harta adalah kepunyaan Allah yang ditetapkan pembahagiannya kepada orang-orang yang ia tentukan, dan pembahagian yang ditentukan itu wajib dikeluarkan. Pembahagian yang Allah telah perintahkan, maka wajib dikeluarkan. Tak boleh sunat. Zakat bukan sunat, zakat wajib. Wajib dikeluarkan menurut ketetapan syariat. Ketetapan syariat apa dia? 2.5%. Apa dia? 2.5%, lepas tu cukup haul. Nisab, lepas tu cukup haul. Allah tak ambil secara zalim. Allah SWT tak ambil secara rambang. Ada peraturan dia. Cukup je, maka barulah kamu keluar. Tak cukup, maka kamu tak layak lagi. Tak perlu. Kamu tak perlu keluar zakat lagi. Kalau cukup, barulah nisab dengan haul. Okey? Dan barang siapa yang enggan mengeluarkannya, wajiblah diambil daripadanya secara paksa. Zakat ni secara paksa ni, kalau ikut sepatutnya, contohnya Kampung Banggul ni, ada cek, ada orang yang tak yang keluar zakat fitrah. Amil tu dia kena pergi rumah tu, zakat fitrah keluar dulu. Amil dah ni duduk masjid je. Mari bayar, tak saya bayar ikutmu. Tetapi zaman Nabi, yang sunnah dia, yang sepatutnya ambil zakat, dia kena pergi rumah ke rumah. Kalau ikut sunnah zaman Nabi, ambil zakat, memang kalau macam tu, memang patutlah dia dapat zakat fitrah. Dia dapat duit asnaf kan. Allah Ta'ala, lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Sebab apa? Sebab zaman Nabi, kalau Nabi lantik jadi amil zakat, dia bukan duduk setempat. Dia bukan buka meja. Maaf cakap lah. Sebab kita pun buka meja kot. Tetapi kalau ikut zaman Nabi, amil zakat, dia kena pergi rumah-rumah. Dah bayar ke belum? Dah bayar lagi? Bayar. Sebab apa? Wajib. Nak katakan sampai macam tu. Sebab tu setiap rumah sahabat Nabi, tak ada satu orang pun yang tak bayar, melainkan munafik. Macam-macam ialah. Apabila sahabat datang je, mulalah tubik pintu belakang. Jadi nak katakan bahawa orang beriman datang je ambil zakat, ketuk. Apa ni? Ni zakat. Kami datang nak minta zakat. Keluar tu. Tapi hari ni tak ada dah paksaan. Ikutmu nak bayar-bayar. Cuma bagi nasihat je. Sebab apa? Suasana Islam dah lemah. Jadi tak mampu nak paksa, nanti berbalah. Macam semayang. Dulu kalau tak semayang, kena tangkap. Semayang kena tangkap, tak semayang sampai tempoh berapa lama, lepas tu tak nak semayang lagi. Apa buat? Apa akan dibuat pada orang tersebut? Ni kerat kepala. Kalau ikut hukum, kalau kita belajar fiqh, kalau satu orang kena tangkap sebab dok semayang, lepas tu hakim bagi perintah kurung dia, lepas tu bagi tempoh dekat dia. Tempoh dia tak nak semayang juga. Dalam masa dikurung tu tak nak semayang, tak nak bertaubat, maka sedangkan dia kekal dengan Islam dia, maka pada masa tu hakim buat keputusan pancung. Maka kena pancung. Nak katakan berkaitan dengan kewajipan ni, maka dia kena paksa. Begitu juga zakat. Sebab tu orang dulu kalau jadi amil zakat, memang kata munasabah lah. Sebab apa? Dia pergi rumah ke rumah. Memang patutlah dapat duit ambil zakat. Memang patut dapat. Sebab apa? Susah dia nak pergi seluruh kampung. Kalau zaman ni buat apa ni? Allahu Akbar. Sampai tahap macam tu, pergi rumah aku minta duit. Apalah punya ambil zakat. Kena marah pula. Kena kutuk pula. Tetapi itulah zaman Nabi punya cara.
ambil zakat. Dia yang bergerak, bukan duduk setempat. Okey? Jadi sebab tu nak katakan bahawa mengeluarkannya, yakni mengeluarkan zakat, wajiblah dia ambil daripada orang yang berhak, daripada orang yang layak keluarkan zakat secara paksa, sebagaimana yang pernah dilakukan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an sewaktu ada segolongan orang Arab yang tidak mahu mengeluarkannya. Masa bila ni? Selepas kewafatan Nabi SAW. Selepas kewafatan Nabi SAW, orang Islam dah telah yang menjadi 3 kumpulan. Apa dia? Yang pertama, Islam yang betul-betul tulen, yang masih lagi kuat iman dia. Yang kedua, orang Islam yang murtad. Dia kata apabila Nabi SAW dah wafat, maka Islam tu dah tak ada dah. Maka murtad. Dia kembali pada jahiliyah balik. Dia kembali pada penyembahan berhala. Lagi satu kumpulan apa dia? Dia masih beriman, tetapi dia meringan-ringankan kewajipan. Dia kata Nabi dah tak ada ni, kami tak nak keluarkan zakat. Kami tak nak keluarkan zakat. Contohnya Bani Bakar, Ghatafan, Bani Sulaim. Apabila Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dapat tahu siapa-siapa yang tak keluarkan zakat zaman Nabi, mereka keluarkan zakat unta sekali dengan tali. Kalau zaman aku ni yang keluarkan unta dia bagi, tapi tak bersama dengan tali seperti Nabi, seperti zaman Nabi, maka orang tu aku akan perangi. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu an pergi jumpa Abu Bakar. Makanya, wahai Abu Bakar, janganlah bekeng sangat. Sayyidina Umar ni orang yang tegas, yang garang, tetapi bab zakat dia lemah. Dia kata, wahai Abu Bakar, janganlah bekeng sangat. Mereka ni cuma tak keluar zakat, tapi mereka orang Islam. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, aku sekali-kali tak akan kurangkan seperti zaman Nabi SAW. Sebab itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu tak terkesan walaupun dipujuk oleh Umar radhiyallahu anhu. Maka apabila Sayyidina Umar ni terkejut tengok ketegasan Sayyidina Abu Bakar, maka dia pun menangis. Hei Umar, dulu bukankah kamu satu orang yang berani, tetapi apabila lepas Rasulullah SAW wafat, macam ni lemahnya kamu. Menangis dia, kena tegur dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar punya, walaupun dia ni taklah segarang seperti Umar radhiyallahu an, tetapi ketegasan dia dengan agama Allah. Zaman tu siapa yang mengaku yang nabi palsu tu? Musailamah. Zaman siapa? Zaman siapa? Zaman Sayyidina Umar ke zaman Sayyidina Ali ke Sayyidina Osman? Zaman Sayyidina Abu Bakar. Musailamah Al-Kazzab. Dialah yang bawa orang Islam jadi murtad. Dialah yang mengempin orang ramai, orang Islam supaya murtad. Aku dan Nabi. Maka ramai. Jadilah peperangan. Perang apa? Perang Yamamah. Pernah dengar tak perang tu? Perang Al-Yamamah. Perang antara memerangi orang-orang murtad, Nabi palsu. Zaman siapa? Zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sampai tahap macam tu. Jadi siapa yang bunuh? Ada riwayat mengatakan siapa yang berjaya bunuh Musailamah Al-Kazzab ni? Orang yang bunuh Sayyidina Hamzah. Siapa nama dia? Wahsy. Wahsy dia telah bertaubat, dia masuk Islam. Dia kata dia nak tebus kesalahan dia. Dia telah bunuh bapa saudara Nabi. Maka dia kata dia akan minta dengan Allah supaya dialah menggantikan. Dia nak balik, nak minta Allah Ta'ala ampun dosa dia. Maka dia berjihad. Maka dia katakan bahawa tombak yang sama yang pernah dia baling dekat Sayyidina Hamzah, maka tombak yang sama dia pakai. Ya Allah, hari ni aku nak tebus dosa aku. Hari ni aku nak bunuh Nabi palsu. Maka dia baling kena dekat Musailamah Al-Kazzab. Satu riwayat. Al-Wahsy yang bunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi nak katakan bahawa jadi Sayyidina Abu Bakar ni strict, tegas beragama Allah. Maka inilah dia punya perkataan dia ni. Maka apabila orang Arab tak nak keluarkan zakat, maka Sayyidina Abu Bakar secara paksa dia minta keluar zakat.
yang tidak mahu mengeluarkannya, yakni tidak mahu mengeluarkan zakat, sebaik saja Rasul wafat, beliau telah memerangi mereka dan berkata, wallahi, demi Allah, la uqattilanna man farraqa baina salati waz zakah fa inna zakata haqqul mal. Wallahi law mana'uni inaqan kanu yu'addunaha li Rasulillah SAW laqataltuhum ala man'ihi. Riwayat Bukhari. Hadis sahih. Hadis sahih. Jadi perkataan sahabat ni boleh jadi hadis juga. Demi Allah, sesungguhnya aku akan memerangi mereka yang membeza-bezakan antara sembahyang dan zakat. Sebab apa Sayyidina Umar kata, wahai Abu Bakar, janganlah kamu perangi, jangan kamu pancung mereka. Mereka sembahyang, tetapi mereka cuma tak keluar zakat je. Sayyidina Umar punya simpati. Mereka Islam lagi, mereka sembahyang, tetapi mereka tak keluar zakat. Tu je. Janganlah sampai perang dengan mereka. Maka Sayyidina Abu Bakar kata apa? Demi Allah, sesungguhnya aku akan memerangi mereka yang membeza-bezakan antara sembahyang dan zakat. Apa dia? Sembahyang nak, tapi zakat tak nak keluar. Kerana sesungguhnya zakat itu hak harta. Demi Allah, kalau mereka menegah aku dari memberi zakat kambing betina yang pernah mereka tunaikannya kepada Rasulullah SAW, nescaya aku akan memerangi mereka kerana tegahannya itu. Yakni kerana mereka tak mengeluarkan zakat seperti zaman Rasulullah SAW, maka aku akan perangi. Masa tu dia jadi khalifah. Kalau dia perintahkan orang Islam lawan dekat orang tersebut, maka memang boleh dibunuh. Memang layak dibunuh. Sebab apa? Khalifah Amirul Mukminin punya perkataan wajib. Apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulul amri minkum. Jadi mereka ni taat. Kalau Sayyidina Abu Bakar kata perintah, perangi mereka, lawan mereka, bunuh mereka, maka sahabat akan taat. Sebab apa? Sebab perintah Allah. Wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulul amri minkum. Dan kamu taatlah kepada pemimpin-pemimpin kamu. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar punya keputusan sangat tegas. Orang yang mengeluarkan zakat berarti orang yang membelanjakan hartanya untuk maslahat dirinya dan maslahat orang lain. Dia adalah dipuji dan didoakan kesejahteraannya serta ditambahkan keberkatannya kerana kebaikan dan kemurahannya. Rasulullah SAW bersabda, ni kelebihan orang yang suka orang yang keluar zakat dan orang yang suka bagi sedekah. Ni fadilah ni. Kita tengok hadis Nabi. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Riwayat 5 orang. Apa maksud riwayat 5 orang? Daripada kitab 6 hadis tu, daripada satu kitab yang tak ada riwayat hadis ni. Apa dia? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Jadi dalam 6 kitab hadis ni cuma ada satu kitab je. Tetapi 5 kitab semua ada hadis ni. Cuba baca terjemah dia. Tidak ada satu hari yang berpagi-pagi padanya. Sebab tu kalau orang tanya, ustaz, kalau kita bagi sedekah ni waktu mana paling molek? Waktu sedekah yang paling molek adalah waktu pagi. Waktu pagi. Bagi sedekah waktu pagi. Sebab apa? Ada hadis Nabi SAW. Dan lagi satu, bagi sedekah waktu orang tu terdesak. Waktu orang tu terdesak, tiba-tiba berhajat. Masa tu bagi sedekah pun boleh ke? Tetapi kalau kita nak buat sebagai amalan harian, kita tanya, ustaz, waktu bila paling bagus bagi sedekah? Kalau ikut berdasarkan dengan hadis Nabi, maka tidak ada satu hari yang berpagi-pagi padanya oleh hamba-hamba, melainkan ada 2 malaikat yang turun kepadanya. Setiap orang, malaikat turun pada kita. Setiap kita ni akan ada 2 malaikat diperintahkan oleh Allah pergi pagi. Pagi tadi pun ada. Apa dia? Pagi tadi pun ada.
Lepas tu satu malaikat dia akan doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Maka malaikat tu, dua malaikat tu, dia akan doa dekat kita setiap orang. Doa dia apa? Maka malaikat yang pertama berdoa, Ya Allah, berilah kepada orang yang berbelanja akan gantinya. Apa dia berbelanja? Orang yang mana? Munfiqan. Orang yang keluarkan nafkah dia. Orang yang sedekah. Orang yang menyedekahkan harta dia, talak, khalafan. Gantikanlah. Sebab tu orang yang bagi sedekah ni, rezeki dia makin bertambah. Sebab apa? Sebab doa malaikat. Malaikat doa setiap hari. Siapa nak dapat doa malaikat setiap hari, maka bagi sedekah. Maka malaikat doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, kau bagilah orang yang berbelanja hari ni, orang yang sedekah hari ni, Allah, kau gantikanlah yang lebih baik. Sebab tu, bagi RM1, Allah bagi RM2. Bagi RM10, Allah bagi RM100. Dia 10%. Dia 10 ganda. Jadi, maka orang yang kedekut, orang yang tak bagi sedekah, maka malaikat yang kedua. Dan yang seorang lagi, maka malaikat yang seorang lagi mendoakan kecelakaan. Dan yang seorang lagi berdoa, berilah kepada orang yang bakhil, mumsikan ni ya Allah, orang yang menahan harta dia. Mumsikan ni terjemah dia, orang yang menahan harta dia akan kebinasaannya. Orang yang tak keluarkan harta dia, tak nak kongsi harta dia, tak nak sedekah, maka malaikat dengan Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, barang siapa yang menegah daripada memberi, ya Allah, maka kau binasakan dia. Sebab itulah macam-macam buat kerja, macam-macam tak jadi. Macam-macam urusan walaupun sekecil-kecil je tak jadi. Balik rumah je stres, berperang dengan ahli keluarga. Jadi nak katakan bahawa buat apa lah hidup aku ni, kerja sedap dah, duit banyak dah, tapi tak tenang je. Jadi sebab apa? Salah satu dia, maknanya dia suka menahan harta dia. Jadi sebab tu apa orang suruh bagi sedekah ni, maka malaikat doa khusus untuk dia, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Jadi sekadar ni sajalah kita bicarakan untuk malam ni. InsyaAllah kita sambung seterusnya pada perenggan orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ini ancaman. Lepas ni kita akan baca berkaitan dengan ancaman orang yang tak keluarkan zakat. InsyaAllah kita bicarakan pada minggu akan datang. Semoga Allah SWT beri kefahaman kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binur fahm wa zayyina bi akhlaqil hasanati wal ilm. Allahumma nawwir qulubana kama nawwitas samawati wal ard abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Terima kasih semua.